Siapa yang seram kau masuk Nara tu? Ardi ngajak masa tu. Macam mana kejadian tu waktu diorang ajak tu? Dia ajak aku lepak exact. Tapi kita orang tiap hari lepak exact. Kan? Dia Azam, kau nyanyi ni Ijaz nak keluar Azam ni kau. Lepas tu kau nyanyilah dengan Nara tu. Okey je. Seminggu sebelum tu kan, aku tak ingat. Tapi kat Sangway apa nama tempat studio ni, studio kat Sangway tu, apa nama tempat aku lupa lah kan. Studio rekod. Bukan, studio tempat gig. So Ni apa? Penvia, yes. Aku pun pergi. Aku dah bayar weh. Gua dah bayar dah. Sebab kawan aku main ni kan. Kawan aku main, aku bayar lah. Aku bayar. Kejap lagi kan dia cakap, Zam, Ijam lambat dah Zam, kau nyanyi. Kira otak aku dah bayar kan. Dah lah dah bayar, lepas tu kena nyanyi pula. Jadi start daripada hari tu lah. Okey. Lepas tu aku start masa tu pun aku relax. Ayah aku tak ingat lirik semua kan Nara tu.